Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inilah generasi fasa digital, bukan sekadar pengguna teknologi tetapi pencipta masa depan. Dari papan hitam ke tablet pintar, dari kapur tulis ke skrin sentuh, dari bilik darjah biasa ke bilik darjah maya. Generasi digital, masa depan gemilang. Robotik. Dalam robotik, mereka bukan sahaja bermain tetapi mereka berfikir, menyelesaikan masalah dan bekerja dalam satu pasukan. Setiap kali robot mereka berjaya, perasaan bangga mereka pasti tidak boleh digambarkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Izzat Izzuddin, wakil sekolah dalam pertandingan robotik. Hai Izzat, bagaimanakah aktiviti robotik mempengaruhi pembelajaran anda? Aktiviti robotik sangat mempengaruhi pembelajaran saya, terutamanya pada subjek RBT dan matematik. Selain pengiraan, saya juga perlu memikir secara kreatif untuk membina model robot yang sesuai dengan tujuannya. Terima kasih. Di Malaysia, mikrobotik turut digunakan dalam pendidikan melalui bengkel dan pertandingan seperti My Robotic Challenge, mengasah bakat muda dalam teknologi robotik. Mikrobotik juga digunakan untuk memantau alam sekitar seperti mengesan pencemaran atau memantau ekosistem. Kecil saiznya, besar impaknya. Mikrobotik, masa depan teknologi yang sedang berlaku sekarang. Hai Azra. Wah, apa ni? Ini ialah mikrobotik, sejenis robot. Macam mana dia nak bergerak? Cara kita nak gerakkan dia, kita kena masukkan kod dan juga membuat naik ke dalam mikrobotik ini. Oh, bolehkah anda kongsikan pengalaman anda? Pengalaman saya, dulu saya kurang gemar sangat dengan sains, matematik serta RBT. Tetapi setelah saya didedahkan kepada mikrobotik ini, saya jadi minat kerana saya boleh mengaplikasikan semua teori-teori ke dalam mikrobotik ini. Okey, baiklah. Terima kasih Azra. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu Faizura. Bolehkah saya nak tanya soalan? Cikgu, bagaimanakah digital membantu cikgu dalam pengajaran untuk murid pendidikan khas? Okey, sebagaimana yang kita tahu, murid pendidikan khas ni dia lebih senang belajar dengan visual ataupun gambar-gambar yang beranimasi lah, gambar yang bergerak. Selain kita bercakap dengan diorang, kita boleh gunakan digital untuk menarik minat murid untuk belajar dalam kelas. Okey. Terima kasih cikgu. Fatin, sebagai Johan dalam 3 kategori, bolehkah Fatin beritahu adakah ini membantu Fatin dalam pembelajaran? Ya, saya mengatakan saya IT sebagai banyak dalam IT. Saya gunakan PowerPoint, Word, Excel dan buat video konten lah. Saya boleh belajar. Sebelum saya dapat saya rasa seronok saya belajar IT sebab dalam tu ada banyak benda-benda yang boleh sesuai pertandingan lah. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Hasil daripada temu bual antara saya dengan pengetua Puan Sarina binti Salim, barulah saya tahu begitu besar impak penggunaan digital dalam pendidikan terhadap sekolah saya. Selain sekolah saya terlibat dalam pertandingan robotik, mikrobotik dan cabaran IT pendidikan khas, keputusan SPM tahun lepas sekolah saya telah meningkat peratus kelulusan dan mencapai GPS terbaik 5 tahun kebelakangan. Sebagai penutup, jelas sekali bahawa teknologi digital telah mengubah cara kami belajar di sekolah. Oleh itu, kami lebih terhubung, lebih kreatif dan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan. Terima kasih kerana telah menyaksikan. Mari sama-sama kita membentuk masa depan pendidikan dengan lebih cemerlang. Terima kasih dan bye!